Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat aku dan Laut SG. Bertemu lagi kita dalam channel ini. Okey, hari ini kita akan cuba memancing ketam sahabat. Cuaca seperti sahabat lihat berjerebu. Kemungkinan ada kawasan yang terbakar di bahagian jiran-jiran kita, tapi tak tahu di bahagian mana. Tapi walau macam mana pun angin tiada sahabat. Begitu bahang kerana nak katakan jerebu dia agak tebal Okey sahabat, beginilah suasana dia. Okey, kita hari ni cuba menjaring ketam memancing ketam menggunakan satu rod saja. Ni satu rod saja. Umpan seperti biasa, udang kopek sahabat, udang kopek. Dan air pun macam sahabat tengoklah, air bani air tak besar, tapi kita akan cubalah. Macam inilah suasana dia di sini sahabat. Okey sahabat, terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Seperti Abang Muhammad kita, Abang Muhammad kita yang selalu message tanpa henti-henti. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau dan kepada semualah subscriber yang ada dalam channel ni. Okey sahabat, kita akan teruskan misi lagi. Okey sahabat-sahabatku, kita mendapatkan satu ketam, tapi grade B. Itu dah sahabat. Okey, dah lama juga kita tak main ketam Okey, ini dia. Okey, saya akan releasekan dulu dan kita akan cast lagi seperti biasa sahabat. Okey, air macam bani air kecil sahabat, tak kuat. Tapi macam mana pun kita akan try lah. Okey sahabat, kita akan cast lagi nanti.
Okey, kita dapatkan strike lagi. Ketam berteritip Mungkin sedang lagi bertapa, tapi kita tidak pernah memfikirkan itu. Yang penting kita strike sahabat Itu dia sahabat. Okey, nampak banyak teritip Okey, grade A Okey, kita akan releasekan sahabat. Ni dia. Agak slow dia punya hasil makanan, apa cara dia makan kerana air bani sahabat. Tak ada arus. Tapi macam mana pun kita akan cuba lagi. Okey, kita mendaratkan lagi seekor lagi sahabat. Walaupun ketamnya banyak teritip kerana mungkin air tak kuat bani. Jadi mereka bersembunyi di bahagian karang-karang tak bergerak. Dan itulah akibatnya ada teritip Okey, sahabat-sahabat yang di rumah semoga semua siap angkat senjata joran 12 kaki, 14 kaki, 6 kaki dan naik ketam apa lagi kita berperang di bahagian Changi untuk mendapatkan hasil-hasil seperti ini sahabat. Okey, kita akan release lagi dan cast lagi. Hasil kita untuk hari ni alhamdulillah lah ada juga. Walaupun 1 jam lebih je. Okey, kita akan return lagi.